Saya sebab sebenarnya saya nak cakap, saya buat operation, major operation khusus dah tahap 4, 20 cm. Dah berpindah ke paru-paru dan dah pergi ke hati pula sekarang. Setelah saya operation selama 2 minggu, saya rasa tak boleh jadi. Sebab doktor tak kasih saya ubat untuk menahan penyakit ni, nak kurang ke ataupun terus ke apa, saya tak tahu nak jawab. Saya terlantar dululah dekat kaki. Saya kena tahun 2019 bulan 8. Bulan 8 selepas Raya Haji. Saya pun selepas Raya Haji lah. Lepas sebulan saya pergi kopi. Saya punya kanser dah banyak, dah panjang, dah 20 cm panjang. Lepas tu dah saya sambung balik tadi kan. Saya dah operation. Tapi saya rasa kekuatan saya dah tak ada. Kenapa macam lemah sangat ni kan? Bagian saya sebelah ni macam dah gemuk rasanya dekat kaki ni. Gemuk. Lepas tu saya rasa saya nak bangun pun dah sakit. 2 minggu tu saya tahan. Sebab saya belum pergi X-ray lagi kan, pergi doktor lagi. Saya panggil kawan saya yang jiran saya duduk taman Desa Poli Melaka ni. Saya nak jumpa dia sebab saya pun pernah tahu ni AG sebenarnya. Dah seminggu saya habiskan tu. Saya cakap saya nak makan lagi satu. Nampak dah ada perubahan satu kotak tu. Saya dah boleh bangun, tak menjongkok macam ni sangat, jalan membungkuk. Rasa bahagian dalam yang khusus kan bila dah jahit kan, dia punya benang dia kan ada macam kasar-kasar sikit kan kena kat perut. Apa yang menyebabkan kita rasa sakit. Okey, saya terus masuk ahli lah. Setakat ni dah masuk 3 kotak dah saya makan. Alhamdulillah dah 2 bulan saya operation kan. Start bulan 11, tengah bulan. Ni bulan 1 awal kan. Baru 2 bulan saya makan. Alhamdulillah saya dah boleh pergi majlis AG ni. Saya boleh jalan kaki daripada parking tadi sampai dekat sini. Saya ada luka sikit tu bahagian atas bawah dada. Itu pun tak kedegilan saya juga kan. Buka benda tu dah terbuka sikit. 3 cm dah terbuka. Kalau tidak saya dah pergi Grimo. Bila dah terbuka, saya makan AG ni terus. Dia dah tutup, dah tinggal macam batang mancis saja. Dia punya kecil dia macam kepala mancis. Saya pada 3 cm tu saya sangat panik lah. Macam mana cara nak apa ni, nak sampai lendir tu macam Nana tu kan, nak cepat tarik kan. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Dengan AG lah saya makan macam tu je lah. Saya cuba macam tu. Ni setakat ni dah 2 kotak setengah lah. Setakat 2 bulan ni. Alhamdulillah lah. Saya boleh baca Yasin berturut-turut 2 kali. Pagi subuh saya baca. Hafal kata pun sikit 10,000 kali. Dah dapat. Alhamdulillah. Itulah saya cakap dia punya AG ni kan. Saya rasa dia punya, bukan kata kita cakap ubat kan. Kita cakap dia punya makan je. Tembang. Kesan dia tu kan memang pantas. 2 bulan. Ya Allah, ya Rabbi Tuhanku, saya selalu berdoa agar AG ni kan terus dia beri saya semangat untuk kekal sihat. Alhamdulillah. Amin. For everybody, selamat petang. Saya nak share cerita sikit saja, tak ada tanggung lama-lama. Bini saya ada breast cancer. Okay, my wife is a breast cancer and she have operate breast cancer for 2 years. After 2 years, she been attacked in the bone breast, cancer bone. So dia tak boleh nak bangun, tidur sajalah untuk 6 bulan hingga 8 bulan. So masalah dia, saya dapat AG Care ni daripada kawan saya. Nama dia Nazri, dengan wife dia lah yang recommend saya pasal AG Care. Lepas saya pun tak percaya. Macam apalah ni ubat ni, orang recommend saya. Dah banyak ubat saya makan.
Tapi Nazri bagi saya tahu, you cubalah. So bila saya cuba first packet ada kesan sikit, lepas tu second packet dah lagi berkesan. So the third packet dia dah boleh bangun. So dah boleh bangun, dah boleh bangun, dah boleh pergi toilet, dah boleh pergi mandi. So dulu yang 5 bulan, 6 bulan tu dia pakai pampers saja, tak boleh nak bangun. So dah masuk ni 6 kotak dia makan. And today she's a member under me, and I also a member. Okay, so that's what I want to share lah. Because so far so many products I use, I think Agicera is the best lah. The best Agicera I have lah. So duduk. Terakhir, nama saya Laila. Alhamdulillah sampai saya di KK ni, sedikit saya sharing mengenai suami saya. Suami saya mengalami penyakit hepatitis B 3 bulan. Selepas keluar, suami saya kena kanser darah, limfoma stage 2. Dan gout yang menyerang sangat teruk lah. Baru kita tahu jadi masalah lain. Alhamdulillah, consume AG ni dalam satu sachet pertama sudah nampak perubahan yang sangat luar biasa. Sudah tak pakai lagi ubat untuk lawas kencing. Dan consume terus dalam masa 3 bulan sekarang, dia sudah mula bekerja. 1 tahun dia memang kena direhatkan. Sekejap kerja, sekejap tak kerja, ikut bergantung pada kesihatan dia lah. Berapa lama dah dia kena kanser? Kanser darah sebelum 3 tahun lepas sudah ada. Tapi tak ada tanda. Tak ada medical board, tak ada doktor sahkan. Selepas baru-baru ni awal tahun itu doktor sudah sahkan. Jadi melalui medical board, ambil AG sekarang dalam masa 3 bulan kita sudah buat medical board yang baru. Suami saya sudah bebas daripada kanser limfoma. Alhamdulillah, hepatitis bengkak di hati daripada 24 cm sekarang sudah mengecut dan mengecil, tidak ada lagi ketumbuhan juga di bahagian dia punya limfa. Itu saja sharing daripada saya. Thank you. Okay, terima kasih.